Okey, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih lagi memberikan kita segala macam nikmat, kesihatan, kelapangan untuk menghadiri majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah majlis talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan seperti biasa kita menyambung lagi kuliah selang-seli kita ini, iaitu pada malam ini kitab Bulughul Maram, masih lagi dalam kitab Siyam, yang membahaskan tentang puasa, tentang saum ataupun siam. Dan hadis yang terakhir, kuliah kita yang terakhir daripada kitab Siyam ini adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita pelajari. Ini sebagai ulang kaji, yang mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhara'ahu al-qai fala qada'a alaihi. Barang siapa yang muntah tanpa disengajakan, maka tidak ada qada baginya. Betul itu hadis yang terakhir. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qada. Tetapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, dia mengusahakan supaya muntah, maka fa alaihi al-qada, maka wajib dia mengqada puasa tersebut. Baik. Jadi sebagaimana kita dah tahu, jumhur ulama, ini ulang kaji saja, menyatakan sebagaimana isi hadis ini, iaitu siapa yang muntah tidak sengaja, tidak batal lah puasanya dan tidak ada qada baginya. Siapa yang muntah dengan sengaja, dia usaha untuk muntah, maka batal puasanya dan dia wajib qada. Baik. Tetapi kita kata dulu, pandangan ini telah pun dibantah oleh minoriti, ulama-ulama minoriti, yang mengatakan bahawa sengaja muntah ataupun tidak sengaja muntah, dia tidaklah termasuk mufattirat as-siyam, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sengaja muntah ataupun tidak sengaja muntah tidak membatalkan puasa. Di antara hujah mereka, golongan minoriti, kita bagi tahu bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan direkodkan oleh 5 imam telah pun diiklalkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad menganggap hadis yang kita telah pelajari itu sebagai hadis yang cacat, dan itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani rahimahumullah ta'ala. Baik. Tetapi Imam Ad-Darqutni menguatkan bahawa hadis ini sahih. Jadi sejak dulu lagi hadis ini menjadi perdebatan. Hadis ini menjadi perdebatan. Sebab itulah apabila kita menyokong pandangan jumhur, maka hadis ini adalah hadis yang sahih ataupun hasan bagi mereka. Apabila kita menyokong pandangan minoriti, artinya kita sejalan dengan imam-imam yang mendhaifkan hadis ini. Di antara imam yang mendhaifkan hadis ini, pertama siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri. Kemudian Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, la arahu mahfuzan, aku tidak melihat hadis ini terpelihara. Maksudnya hadis ini ada cacat. Wa qala fi tarikh, Imam Al-Bukhari sebut dalam kitabnya At-Tarikh, dia kata lam yasih, tidak sahih hadis ini. Maka apabila hadis ini tidak sahih, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Imam Ad-Darimi, Imam An-Nasai dan banyak lagi, maka golongan yang kedua minoriti tadi dia ambil kesimpulan tidak batal, sengaja ataupun tidak muntah tersebut. Kemudian